Salah simpan emas di akaun MyGet nak arah ke sistem pos kena bayar lagi. Walaupun tambah sistem pos, kos design dengan kos penghantaran masih lebih rendah berbanding kedai emas sekitar RM50 1 gram. Sebagai contoh, saya arah ke sistem simpan 415 gram ni tuan-puan, bermakna kata saya jimat lebih hampir 21,000. Sebab itu saya pilih akaun MyGet berbanding kedai emas. Selain daripada saya boleh beli sikit-sikit. Alright. Kalau tuan-puan nak beli emas di tempat lain, tuan-puan kena beli sekaligus dan nak daftar akaun kena bayar. Faham? Ada orang kata, alah kami jual lagi murah kok. Tapi hang jual 1 gram 1 gram. Murah RM2-3 tapi nak beli kena beli 1 gram terus. Saya tak ada duit 1 gram. Saya ada duit 100, 200 macam tadi saya beli 180. Tadi tengah hari saya beli 100 lebih. 170, ni 183. Saya tak ada duit banyak, jadi saya perlu akaun gap ni tuan-puan. Orang berniaga kena ada akaun gap sebab kita dapat pendapatan hari-hari walaupun tak banyak. Sehari dapatlah 100, 100 setengah, 200 menabung hari-hari. Bila kita menabung hari-hari, insya-Allah kita akan nampak pertambahan gram kita. Puan Nasyiah adalah salah seorang daripada dealer kami yang proven terlatih. Sekiranya tuan-puan nak berdaftarkan akaun, pastikan berdaftar dengan Puan Nasyiah.